Macam mana bisnes nak grow? Bisnes tak boleh grow. Kalau bisnes agak-agak, income pun agak-agak. Sorry tanya, berapa sales you tahun lepas total? Total tahun lepas nampak anggaran, nampak tangan dia. Tak apa, lebih kurang. So 10,000 sebulan. Okay, 10,000 sebulan lebih kurang 120,000 setahun, ada? Ya. Ke tak sampai? Tak sampai kot. Berapa? 80? 100 max. Okay, 100 max. Okay, now. Kenapa bisnes you hanya 100 max? Berapa tahun dah macam ni? Tahun sebelum tu? Tahun sebelum tu dekat rumah. Kat rumah. So baru ni lah. Okay, 100,000. You nak tak dia naik pergi 200 tahun ni? Minimum. Mesti nak. You nak dia naik double tak? 100%? Nak. Okay. Apakah yang boleh buat dia naik bila you are in control? Perkataan dia in control. Sebelum nak cerita, aku nak buat marketing ni, marketing strategi, ada semua tak banyak dalam 200 strategi. Saya nak cakap, ini semua buang masa. Semua strategi buang masa. Kalau tidak ada tempat untuk simpan database, kalau tak ada rekod, nak mereka penat ke nak mereka senang? Senang. Senang. Saya buktikan. Sekarang ni, macam mana you buat marketing? Ke tak buat? Tulis je lah kat Facebook. Itu saja kan? Ya, betul. Okey, bila ada orang ada lah kan? Kalau tak ada orang, tulis je lah apa-apa kan? Ya. Okey, now. 30 pelanggan sehari, setahun buka berapa hari? Setelah you buka 300 hari lah. Setahun 365 kan? Ya. Cuti 65 hari bagi you. Okey. Banyak tu. Okay. 300 setahun. Ni tahun lepas Betul. You sepatutnya ada 9,000 nombor telefon. Sebab satu hari 30. Betul. Orang masuk ni beli kan ramai? Ya. Beli sikit kan? Sikit. Berapa biasa dia beli? Average. Bukan paling rendah. Average. RM10 satu hari 300. 300 kali 30 baru apa? Baru 9-10,000. So lebih kurang lah macam tu kan? RM10. Okay, now. Okay, dengar ni pentingnya record. Semua orang dengar betul-betul? Berapa dia kata? Berapa dia kata? RM10. RM10. Ini adalah dia kata average spending. Maknanya orang tu belanja banyak ni. Faham tak faham? Okay, now. Average spending orang tu masuk kedai, belanja RM10. Satu hari masuk 30 orang. You tak collect nombor telefon dia. Bermaksud, you kena kerja buat campaign, marketing, kena panggil orang. Faham tak faham? Faham. Pernah tak? Penat. Belum cerita belanja duit lagi. Mungkin nak buat iklan, buat banner, semua kan duit. Ya, betul. Bermaksud, orang ni dah masuk kedai, dah masuk. Ni mangsa depan mata. Kalau you zombie, dah transfer. You faham tak? Faham. Sekali dah balik, alah lupa gigit. Besok kena cari zombie baru, nak cari mangsa baru. Betul. Alah besok kena buat iklan lagi, marketing lagi, nak panggil orang baru pula, nak cari. Lupa gigit lagi. Setahun lupa gigit 9,000 mangsa. Orang datang dan pergi, orang datang dan pergi. Orang tu makan kek sekali ke semua hidup? Tak. Orang tu makan kuih sekali je ke semua hidup? Tak. Faham tak konsep dia? Faham. Orang tu boleh jadi customer kita sekali je ke hari tu je, hari Senin?